Inisiatif ni bertindih dengan tugas Menteri Komunikasi. Inisiatif Taklimat Harian Pejabat Perdana Menteri atau PMO telah dimulakan yang bakal menjadi platform untuk menangkis sebarang penyebaran fitnah dan juga maklumat palsu di samping memastikan rakyat menerima berita sahih secara terus daripada sumber rasmi. Taklimat ni akan disampaikan oleh Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri iaitu Saudara Tunku Nasrul Abaidah. Dan berikutan pelancaran inisiatif taklimat ni, ada jugalah kita dengar spekulasi bahawa inisiatif ni bertindih dengan tugas Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil selaku jurucakap kerajaan. Dan PMO sendiri pun telah menafikan perkara ini. Ya, betul. YB Fahmi sebagai jurucakap kerajaan, tapi bagi saya kita semua adalah ejen penerangan. Maksudnya kita semua takkan penerangan tu nak diberikan oleh satu sumber sahaja. Bila kita dapat satu berita yang direct daripada PMO, kita pun tahu gerak kerja daripada PMO dan sebagainya. Dan saya rasa kalau dia buat hari-hari, sidang akhbar hari-hari ni, taklah banyak sekali keluar, dia ikut sekali keluar selepu kan. Jadi untuk pengamal-pengamal media kita mungkin yang nak mendapatkan penerangan daripada kerajaan ni, mungkin kurang dia punya flow information masuk tu, kurang, dia boleh fokus. Okey, hari ni cerita pasal ni, katakan KWSP, besok cerita pasal benda lain dan sebagainya.